Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 8 Oktober. Kita akan meneliti carta euro dan pound British untuk mengenal pasti potensi pergerakan pasaran. Matuang Eropah berada di bawah tekanan pada awal dagangan semalam, terjejas oleh data zon euro yang lemah. Pesanan kilang Jerman menurun sebanyak 0.8% pada bulan Ogos, jauh di bawah jangkaan kenaikan 1.3% oleh penganalisis. Data lain dari blok tersebut turut suram, termasuk angka imbangan dagangan Perancis yang memburukkan lagi sentimen. Tambahan pula ketegangan politik terutamanya di Perancis setelah meningkatkan tekanan ke atas aset berisiko. Sementara itu, beberapa laporan ekonomi Amerika Syarikat yang dijadualkan pada hari Selasa terpaksa ditangguhkan akibat penutupan kerajaan, menjadikan tumpuan pedagang beralih kepada data kredit pengguna dan siri ucapan pegawai Rizab Persekutuan seperti Neil Kashkari, Rafael Bostic dan Michelle Bowman. Kashkari menegaskan bahawa keadaan semasa tidak memerlukan pemotongan kadar faedah, malah memberi amaran tentang risiko kebangkitan semula inflasi. Dalam suasana ini, pembelian dolar semakin meningkat. Arah aliran menurun bagi pasangan euro-dolar yang bermula sejak 17 September apabila Fed menurunkan kadar faedah yang masa kini disambung semula menghampiri paras penting 1.1600 dan meningkatkan potensi penurunan lanjut dalam masa terdekat. Pound British turut mengalami penyusutan semalam selepas cubaan kecil untuk pulih, namun tekanan jualan kembali menguasai pasaran. Buat masa ini, prospek pemulihan sterling masih terhad. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Data utama termasuk pengeluaran industri Jerman yang dianggarkan menurun 1% pada Ogos. Selebihnya, kalender zon euro agak ringan dengan tumpuan utama kepada penerbitan minit mesyuarat dasar Bank of England yang terkini. Pasaran juga akan meneliti kenyataan pegawai Fed seperti Alberto Mussolini, Michael Barr dan Austin Goldsby. Ketika ini, pembuat dasar Fed terbahagi kepada dua kumpulan. Satu menentang pemotongan kadar tambahan, manakala satu lagi menyokong pelonggaran lebih agresif termasuk pengurangan melebihi 0.25 mata peratusan. Perbezaan ini menunjukkan ketidaktentuan yang semakin meningkat terhadap hala tuju dasar Fed yang berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar, terutama dengan penutupan kerajaan yang masih berterusan. Selain itu, Fed akan mengeluarkan minit mesyuarat FOMC yang lepas di mana kadar faedah telah diturunkan sebanyak 25 mata asas. Pedagang akan memerhati dengan teliti sebarang isyarat mengenai hala tuju dasar seterusnya. Setakat ini, pasaran menjangkakan kemungkinan satu lagi pemotongan kadar pada bulan Oktober selepas pengurangan pertama tahun ini yang dibuat pada September. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1611 disebabkan data Jerman yang lemah boleh menjana isyarat belian yang mendorong harga ke arah 1.1646. Jika pasangan ini menembusi dan mengukuh di atas tahap ini, euro boleh bergerak ke 1.1681 dan berpotensi mencapai 1.1715. Pada paras ini, disarankan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan sasaran pembetulan intraday 30 sehingga 35 pips. Posisi penjualan di 1.1646 dan 1.1681 juga boleh dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout. Sebaliknya, jika harga menembusi di bawah 1.1611, isyarat jual akan terhasil dengan euro berkemungkinan susut ke 1.1576 dan seterusnya ke 1.1530. Di sekitar para 1.1530, posisi pembelian di rebound akan menjadi lebih menarik dengan sasaran kenaikan 35 sehingga 40 pips. Posisi pembelian di 1.1576 atau 1.1611 hanya sesuai dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British, keadaannya hampir sama. False breakout pada 1.3365 boleh menjana isyarat belian mendorong sterling ke 1.3407. Pergerakan ini akan mengekalkan pasangan pound dolar dalam julat mendata yang lebih luas. Jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.3407, pasangan ini boleh pulih ke 1.3448 dan berpotensi meningkat
hingga 1.3488. Pada paras ini, lebih wajar untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan sasaran pembetulan intraday 35 sehingga 40 pips. Posisi penjualan di 1.3448 dan 1.3407 hanya wajar diambil sekiranya berlaku false breakout. Dengan kalender ekonomi UK yang agak ringan, jika aktiviti belian kekal lemah pada 1.3365, strategi lebih baik adalah menunggu false breakout di 1.3326 atau rebound di 1.3282 dengan sasaran pergerakan 35 sehingga 40 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.